Hey, panas-panas lagi jauh ya. Hari ini kita berada di event LS2 untuk mereka memperkenalkan produk-produk terbaru dari jenama mereka. Jom tengok apa yang terbaru. Okey, kita sekarang sedang melihat jaket terbaru terkini dari LS2. Ini model kita akan test ni. So this one is you want to keep everything. Ni apa dia punya model ni? Tu nampak segak lah. Siapa yang pakai BMW tu kan, macam sampel lah kalau pakai ni, colour pun lebih kurang ni. Here it already have the foldable bag. Okay. What is the name of the model? This one? Phoenix Air. Phoenix Air. Phoenix. Okay, Phoenix bangkit. Phoenix, burung Phoenix. Sampel ni. Ni size L ni Mama pakai ni. Mama pusing belakang lagi. Tengah ada padding. Tadi macam biasa lah. Memang sampel lah. Phoenix ni jangan main-main kan dia. Cuma benda ni ataupun jaket ni akan masuk ke pasaran dalam tahun ni ataupun tahun depan. Line up ni untuk diperkenalkan dulu, bukan untuk masuk ke market secara rasmi lagi. Nanti bila dah masuk market, barulah mereka akan buat pengumuman sekali lagi. Dan harganya pun kita tak tahu lagi. Cuma hari ini adalah pengenalan saja. Yes. Kita backlight sikit ni. Dekat sikit. Tu. Mama pusing-pusing sikit Mama, nanti nampak macam sampel sikit. Nanti ni. So jaket yang saya pakai ni, jaket touring. Kita tengok sini dia nampak dia ada design macam BMW punya design lah. So dia ada dua model di sini yang saya pakai ni untuk macam Malaysia lah, cuaca masa Malaysia. Kemudian satu lagi untuk 4 season. Ni yang ni 4 season. Untuk 4 season ni yang special dia ada tempat letak bubuh H2O. Ayak lah. Buah ayak ni. Yang Mama pakai tu pun ada juga kan? Tak ada, yang ni tak ada. Oh, itu ada. Dia ada pipe. Itu yang belakang tadi, bag apa belakang ni? Yang ada yang ada sesuatu ni apa dia Aman? Ni ada ni kat belakang ni apa dia ni? Yang ni buah barang. Oh, buah barang, bukan buah So ayak. dia store kat ni. So dekat sini kita yang ni yang ada buah ayak. ayak, buah minum dan ni nampak ada bag tu. Tidak tu. Tidak ada lagi. Kemudian dia ada pipe sini, keluar kat sini, kemudian kita sambung sini. Kita sambung piping masuk ke dalam helmet kita lah. This the piping together, give together. Yeah, no. No. Oh, we have to buy We have to separate. different. Okay. Yes. Only you prepare for pocket. Yeah, just prepare the pockets. So depa buat pocket siap-siap. Kemudian ada lubang kat sini. Berapa liter? How many liters? Is 20. yes. No. 2 liters. 2 liter. Lepaslah nak minum ayak. Saiz dia boleh ada buah ayak dalam ni 2 liter. Kemudian dia ada lubang dalam ni, dia ada pipe, dia keluar kat sini. So kita boleh minum. Alright. So kita tengok jaket ni, lebih kurang sama saja dua-dua. Kita tengok design sama dua-dua untuk guna touring. Cuma yang ni 4 season, yang ni untuk Season sama lah. 因为我们没有这 untuk 个 sama. 权限。 Dia model tu nama yang sama juga. Phoenix juga no? Sama juga. Phoenix juga ni pun. Sama. Yang mana pakai ni? Walaupun dia sama, dia bagi sekali baju hujan. Oh. Dia ada baju hujan. Dia ada baju hujan kat sini. Kita boleh pakai di luar ataupun pakai di dalam. Oh. This Beli one dapat sekali kan? can wear inside and outside also. Yes. Outside can, inside can. Yes. So kita boleh guna dua-dua lah. Maksudnya di dalam pun boleh, di luar pun boleh. Tunjuk gambar dah sikit. Oh. Ni yang ni lah yang design ni. Ni design LS2. Dia yang design Daripada China lah dia ni. Daripada China lah. So ni dia Oh, jaket. buy one free one. No, inside. Inside. Ya, including. Okay. Pakai jaket ni. Maksudnya dia automatik bagilah benda ni. Boleh pilih nak pakai di dalam ataupun pakai di luar. Tapi orang pakai Kalau takut dia kelabu, orang pakai dalam lah. Tidak tak nampak dah design power yang tu come with kan. 3 colour, right? Yes. Colour. So one is Okey, So, ada kita kelabu. tengok model-model yang di bawah jenama ataupun di bawah nama Phoenix ni. Ada colour ni, Dia ada colour kelabu ni. colour kelabu ni Dia dan colour hitam. Semua sama saja. Colour hitam tu memang untuk, this is for woman, black. yeah. This is for ladybird. Also Okay. available for the men. Oh, okey. Man So pada this
One man pun ada. Itu kira ada shape. For men Shape. and then black for Female lah. Yes. Only black for women. Yes. What different women and men? Shape ni lah ni shape The ni. shape is different. Okay. Because for the lady, we made the woman fit, so it's more, the line is more emphasis. Show the body size. Yes. Okay, itu saja. Alright. But the price how much? The price we have to check with Jack because I'm not taking charge of. Okay, tapi sebenarnya Dia bahagian design lah, harga. sebenarnya harga memang depa pun tak akan bagi tahu lagi pasal. Tapi kalau kita check dalam website dekat Euro, 380 euro. Euro? Hah? Price. Euro tak, kalau euro kalau kali dengan duit Malaysia ya Seribu lebih. 1000. Memang seribu. yang mana seru？ Ni yang Kita dia tengok pakai. dalam website 它就问价格， 380. 这个不是欧元那里有多少？欧元才我们这个是199。 199，yang ini euro dollar 199 saja. Oh, mana naik ah. 199 euro dollar 199. Kalau 199 kira 900 lebih ya. Bawah 1000 lah. Bila boleh dapat ni? Dah lah kita agak-agak ni. Tak, kita expect yang ini memang Expect lah, sampai ha. bulan 9. Oh. Okey, ini kita dapat satu info yang terkini. Yang Info terkini bahawa Kita akan model ni. dapatkan harga ini dulu. Okey, model ni katanya akan masuk apa? September? September ni. September 2026. Ini September sudah ramai tadi semua. 2026. Dan harga dia dianggarkan di bawah 1K. Di bawah 900. Bawah 900. Bawah 900. Oh yeah. confirm beli ni. Ramai datangnya bagus.